Bismillahirrahmanirrahim. Esok nak puasa dah, insya-Allah. Esok permulaan puasa kita di Malaysia, insya-Allah. So, saya just nak berkongsi tentang satu pertanyaan daripada seorang student lah. Selepas beliau membaca buku saya dan beliau nampak saya punya career transition tu daripada saya punya first degree in law. Beliau bertanya kenapa saya tak menjadi seorang lawyer. So lepas tu saya ceritakan, saya bagi sebab-sebab dia. And then apabila saya bekerja, alamak jatuh pula kurma ajwa untuk esok. So saya bercerita pula tentang kerjaya saya sebagai seorang safety and health officer di sebuah syarikat, dan saya mendapat peluang actually untuk pergi ke sebuah negara di Timur Tengah untuk bekerja di sana sebagai safety and health officer. Lepas tu saya mendapat peluang untuk ke oil and gas company, bertugas sebagai safety and health officer juga. Dan mengapa saya menolak tawaran-tawaran tersebut? Ada sebab-sebabnya dan saya ceritakan juga. Dan bagaimana saya jump into the academic world, menjadi seorang pensyarah. Ada sebab-sebabnya juga dan saya ceritakan juga. Dan ini semua tentang I know what I want in life, okay? Dan saya melihat bagaimana saya ingin mendapat ataupun memenuhi impian saya, my needs dalam kerjaya khususnya. Dan saya tahu ke mana arahnya yang saya nak pergi. Ini yang lebih penting tuan-tuan dan puan-puan kepada diri kita semua, supaya kita nampak, okey, di hadapan kita kena berfikir secara lebih rasional, secara lebih mendalam tentang apa yang kita nak sebenarnya. It's all about ourselves, bukan tentang orang lain. Okey, even though kita duduk tinggal dengan keluarga kita dan kita gaulkan semua itu menjadi satu matlamat, menjadi satu hala tuju yang betul, menjadi satu route yang kita ingin ambil. Okay, so secara panjang lebarnya saya akan terangkan nanti insya-Allah mengenai career transition. Okay, sebab saya pun nak preparekan cerita ini dalam kelas career counselling saya nanti insya-Allah. Okay, Assalamualaikum.